tiada tenaga tersisa. Kudrat terakhir dihimpun. Dia cuba menepis entah apa atau siapa yang menindih tubuh, namun lengan cuma terayun perlahan. Seluruh hidup terpapar di pawagam mata, berselang antara teman, keluarga, empayar niaga, tubuh gadis-gadis muda, dan nada. Nada. Celaka. Tentu sekali ajal ini hadiah istimewa nada. Kita jumpa di neraka, sayang. Hai, nama saya Khairul Nizam Bakri. Saya merupakan penulis novel Intai, terbitan Cerita Books. Secara ringkas, Intai merupakan novel saya yang ketiga. Novel ini menceritakan tentang tiga orang pelajar Kolej Perubatan di Dublin, Nada, Irfan dan juga Balkis, yang bersama-sama mendewasa dan berjaya dalam bidang masing-masing. Nada dan Balkis menjadi doktor perubatan dan Irfan berhenti belajar tapi kemudiannya menceburi bidang IT. Cerita ini bermula apabila dengan satu adegan bunuh yang jelas Nada membunuh suaminya. Dia sangkakan jenayah itu sempurna sebab suaminya sakit dijangkiti COVID varian baru kononnya pada tahun 2024. Tapi apa yang Nada tidak tahu ialah di dalam bilik tidurnya itu sebenarnya ada kamera tersembunyi yang dirakam oleh Irfan. Menceritakan bagaimanakah akhirnya pembunuhan itu cuba dibongkar dan juga mengimbas kembali kehidupan belajar di kampus Nada, Irfan dan juga Balkis, dan bagaimana mereka sampai ke garis masa sekarang, iaitu menjadi doktor dan juga menjadi stalker ataupun menjadi pengurus website yang menjual video-video terlarang dalam laman gelap, dan juga menceritakan tentang pergelutan yang berlaku dalam keluarga suami Nada, iaitu satu lagi karakter Yusuf yang merupakan seorang chef antarabangsa yang terkenal, dan apa yang berlaku kepada keluarga Yusuf apabila dia dibunuh oleh Nada. Ini ialah novel saya yang paling ambisius setakat ni setelah 10 tahun tidak menulis ataupun tidak mengarang. Novel ini satu psychological thriller yang menarik bagi mereka yang minat genre ini, mereka yang suka cerita yang slow burn, yang ada pembangunan karakter yang baik. Saya juga buat pertama kalinya cuba untuk menyelitkan sedikit elemen relationship ataupun perhubungan yang sebelum ni saya tak teroka banyak sangat dalam dua novel saya yang terdahulu. Dan juga saya rasa novel ini juga sesuai untuk pembaca-pembaca muda yang saya cuba untuk tekuni dan juga dekati, sebab ada dia juga sebahagian daripada novel ni, saya boleh katakan 1/3 daripada novel ni ialah cerita coming of age ataupun cerita kehidupan kampus juga oleh tiga watak utama yang saya nyatakan sebentar tadi. Ya, idea kasar Intai ini memang saya dapat ketika COVID. Cuma pada masa tu tak betul-betul draft lagi lah. Tapi secara kasarnya saya ada idea sebab saya pun pernah dijangkiti COVID juga. Dan sedikit sebanyak mempengaruhi cerita. Dan juga saya juga dulu pernah menetap di Dublin selama setahun sama rakan-rakan saya. Jadi banyak juga pengalaman peribadi saya di sana bersama-sama dengan rakan yang membentuk world building ataupun pembinaan dunia dan watak dalam Intai lah. Cabaran terbesar yang saya hadapi dalam penulisan novel ini ialah untuk mendapatkan semula rentak menulis selepas lebih 10 tahun berehat, menangani pelbagai benda lah dalam kehidupan. So I think for the past 2 years saya rasa saya sudah mula
kembali untuk menulis sebab saya rasa I finally got to carve out some time for myself untuk menulis. Jadi saya rasa cabaran terbesarnya ialah untuk mengumpulkan semula keyakinan untuk membantu saya menulis, dan juga dalam bentuk kajian lah ataupun research untuk world building. Saya sangat bernasib baik sebab saya ada teman-teman dan juga connection dalam pelbagai bidang. Contohnya dalam novel Intai ini, saya berjaya mendapatkan ataupun menghubungi dua orang doktor perubatan lah. Seorang beramal di Malaysia dan seorang lagi memang beramal di Dublin, di Cook Island. Jadi saya banyak menghubungi mereka berdua dan selalu WhatsApp dan minta mereka. They are very supportive, kedua-duanya doktor wanita. Dan mereka berdua sangat banyak membantu saya untuk memeriksa kandungan ataupun untuk berkongsi pengalaman peribadi mereka sendiri sebagai seorang mahasiswa dan juga seorang pengamal perubatan, apatah lagi seorang doktor wanita Melayu Muslim di negara luar. Jadi saya rasa itu juga banyak membantu karya saya jugalah. Dan juga saya juga ada beberapa orang rakan-rakan yang beramal sebagai peguam juga. So saya juga banyak memeriksa beberapa fakta yang penting dengan mereka lah sepanjang penulisan. Saya sangat suka tulis novel yang wanita sebagai watak utama, probably because they are emotionally more colourful, emosinya lebih berwarna-warni. I think women appears stronger when they face challenges because most people expect them not to, dalam situasi yang sukar ataupun terlalu mencabar. Hari itu saya ada ternampak ada seorang rakan penulis saya yang tanya dalam threads, dia tanya saya, dia tanya the public lah, dia tanya, pernah tak you fall in love with your character when you write a book? So bila ditanya macam tu, barulah terdetik di fikiran saya, mungkin juga saya suka tulis watak wanita sebab saya suka menyelitkan sifat ataupun sikap yang saya adore dalam wanita ke semua karakter yang saya tulis dalam dua novel, dalam ketiga-tiga novel saya. Novel pertama karakternya ialah Lydia, dia seorang jururawat. Novel yang kedua ialah Adani, dia seorang pelukis, dia buta. Dan dalam Intai, seperti mana yang saya bacakan dalam prolog, Nahda, dia seorang doktor perubatan. So I think that's very interesting juga untuk bagi saya sebagai seorang penulis, kerana saya melihat tarikan watak itu dan saya ingin kongsikan dengan pembaca lah.